Assalamualaikum. Pakai generator yang kita beli tu, apa dia? Kita pakai invoice barang tu. Tak tahu dia cerita macam mana. Pasal dia berkawan, pasal dia ada kehidupan. Aku tak faham sampai ke sudah kenapa nak kena ambil. Kenapa ada penceritaan? Kenapa pasal tu? Dia nak kena tipu. Barang-barang. Kenapa? Kain baju tu pasal kereta motor. Gaji polis. Kita bayar pakai invoice tu. Dia tak boleh nak move on tahu. Dia tak ada kerja. Habis dia jual. Habis jual. Anak nombor kecil. Habis. Tak ada. Kita tak boleh nak. Kita ni tak boleh nak buat apa-apa dengan kita benda kita. Dia dengan kelompok dia. Dengan geng dia. Dia namakan geng ayahanda atau apa benda tu. Kain baju kita apa benda kita habis. Ni kita nak bincangkan benda ni dekat sini. Kita nak menjawab yang persoalan yang keluar. Dia keluarkan dalam TV kan. Balik. Dekat situ, yang budak Yusri ni, dia dengan kawan tu, terlibat dengan aktiviti pengedaran syabu dan pegoda. Termasuk motor yang kita gunakan dalam camp. Dekat pejabat hutan. Habis. Cepat. Kan? Kehidupan kita dengan anak-anak kita habis. Kita ganggu. Boleh tak ni yang saya minta bantuan dengan Tuanku Sultan gitu. Pasal kek ni. Saya lembu ni apa benda ni dia jual ni. Dia konon-konon bekerja, bersahabat, berkawan dengan kita. Kenapa? Yang kes 39B tu. Kan? Tak mau selesai. Dia tak mau nak menerima hukuman hak dia, kesalahan dia buat. Kita pula nak menanggung kehidupan gila dia.